Itu kaedah tarik perhatian. Lepas tu ada kertas? Ada kertas. So dia update sendiri. Tapi saya dua keadaan lah. Kadang-kadang suruh update sendiri dan kita pun ada kita pun tahulah setakat mana dia update. Kadang orang kan update, kita pun tak tahu penjelasan tak update dia tu. Ada orang ni lain. Tapi tak ada masalah, boleh je. Kadang-kadang saya tak fikir pun. Sesuai dia update sendiri je. Dia bukan soal kita nak tahu. Dia soal kita nak kawal. Kan? Nak kawal. Kita nak kawal peserta je. Faham. Itu sistem. Nampak? Dia sistem simple. Dia tak terlalu complicated untuk kita kawal audience. Sebab tu saya bagi standard mengikut waktu. Kan 2 jam takkan saya ambil 1 juta kan. Dengan 1,000 macam mana nak sampai? Kita tak 10,000. Kalau 1 hari 100,000. Ni saja yang ni power ni kita bagi 1 juta. Ini betul ni, ini bukan main-main ni. Hari ni memang kita akan ada standard 1 juta. Tak sampai 1 juta memang tak dapat sijil. Faham? Walaupun dah bayar. Faham? Boleh? Okey. Terima kasih. Sabar, tak tambah lagi tolak markah. Dia kena saya tulis dulu baru cakap terima kasih. Faham? Boleh? Okey. Saya tambah 2,000 markah. Saya tambah 1,000 markah. Ada cukup dah, tak ada sudah. Apa yang lebih pula? Okey. Kita kena sama. Okey. Boleh dapat? Itu kaedah tarik perhatian. Nilai sedang mula masuk pada nilai. Sebenarnya dah mula kalau kita ada program ke apa. Ini sedation yang paling bagi saya sangat, sebab saya dah cuba banyak teknik kan. Ni stick di this teknik sebab